Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang saya pasti ramai pekebun sawit fikirkan. Sejak parakot diharamkan, kita semua macam terpaksa beralih ke racun rumpai lain, kan? Betul tu. Soalannya sekarang, bahan kimia baru yang kita guna ni, selamat ke Pak? Bukan untuk pokok je, tapi untuk aset kita yang paling penting, iaitu tanah. Kita semua tahu, kalau rumpai macam ikan yang mikranta tu kita biar, hasil boleh rugi sampai 23 tan sehektar. Jadi meracun tu memang perlu. Ya, tak boleh tidak. Tapi apa kos jangka panjangnya pada hidupan sunyi dalam tanah kita tu? Itu soalan yang sangat-sangat penting. Selama ni mungkin kita banyak tengok apa yang kat permukaan je. Selagi pokok nampak hijau, sihat, kita anggap semua okey. Betul, betul. Tapi kesihatan ladang yang sebenar tu bermula dari bawah. Daripada berjuta-juta bakteria yang bekerja untuk kita tanpa henti. Mereka ni macam kilang baja semula jadi kita lah kan? Tepat sekali. Merekalah yang urai bahan organik, sediakan nutrien untuk akar pokok. Kalau pekerja kita ni terganggu, kesannya mungkin tak nampak hari ni. Tapi nanti, hasil tuaian akan datang pasti terasa. Dan untuk jawab soalan ni, kita ada satu sumber yang sangat bagus. Satu kajian lapangan terkini, baru terbit Januari 2026, hasil kerjasama MPOB dan Universiti Malaya. Ya. Yang menariknya, ini bukan kajian dalam makmal tau. Mereka betul-betul turun padang ke ladang sawit di Keratung Pahang. Betul, kajian lapangan sebenar. Mereka kaji kesan dua racun paling popular sekarang, glufosinate ammonium dan metsulfuron methyl, selama 9 bulan. Ya, dan misi kita hari ini adalah untuk kita bedah penemuan kajian ni dan kita terjemahkannya kepada sesuatu yang praktikal untuk anda semua. Perlu risau ke tak? Apa amalan terbaik? Mari kita tengok apa yang mereka jumpa. Baik, jom kita mulakan. Jadi, apa penemuan utamanya? Berita baik ke berita buruk untuk kita yang guna glufosinate ammonium atau metsulfuron methyl ni? Secara ringkasnya, boleh dikatakan ini berita baik. Oh, baguslah. Penemuan utama selepas 9 bulan tu ialah bila kedua-dua racun ni diguna pada kadar yang disyorkan pengeluar, ia tak menyebabkan kerosakan yang besar dan berkekalan pada komuniti bakteria tanah. Alhamdulillah. Itu memang melegakan. Tapi, perkataan besar dan berkekalan tu menarik perhatian saya. Maksudnya ada kesan kecil atau sementara yang dikesan ke? Takkanlah tak ada apa-apa perubahan langsung bila kita sembuh bahan kimia kan? Pandangannya bagus tu. Memang ada beza sikit yang menarik antara dua racun ni. Okey. Untuk glufosinate ammonium, penemuannya agak luar biasa. Hampir tak ada perubahan negatif yang signifikan dikesan pada kepelbagaian bakteria sepanjang 9 bulan tu. Wah, macam tak terjejas langsung. Boleh dikatakan begitu. Seolah-olah komuniti bakteria tu tak berapa peduli dengan kehadiran racun tu. Okey, itu untuk glufosinate. Macam mana pula dengan metsulfuron methyl? Sama juga ke? Kat sinilah ceritanya lain sikit. Untuk plot yang disembur dengan metylsulfuron methyl, penyelidik ada kesan sedikit penurunan dalam kepelbagaian bakteria. Sekejap, ada penurunan. Ya, sedikit. Walaupun sementara, ini mesti buat sesetengah pekebun risau juga kan? Apa sebenarnya yang jadi tu? Racun ni lebih bisa ke pada mikrob? Itu soalan yang logik. Tapi penyelidik berpendapat ia bukan soal bisa, tapi lebih kepada cara racun tu terurai. Oh, cara ia terurai. Ya, proses penguraian metsulfuron methyl ni boleh hasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang berlebihan dalam tanah untuk sementara waktu. Jadi, macam mana CO2 tu boleh ganggu bakteria? Bayangkan macam ni, ada letusan-letusan kecil gas CO2 dalam tanah. Ini boleh ubah persekitaran kimia tanah tu sekejap. Mungkin naikkan sikit keasidan setempat. Faham. Perubahan mendadak ni mungkin mengejutkan sesetengah spesies bakteria yang sensitif. Tapi, Tapi, bahagian paling penting dalam penemuan ni ialah apa yang jadi lepas tu. Menjelang bulan ke-9, komuniti bakteria dalam plot metsulfuron methyl tu pulih sepenuhnya. Balik macam asal. pulih sepenuhnya. Wah, itu luar biasa. Maksudnya tanah kita ni ada macam sistem imun sendirilah ya. Boleh sembuh balik. Tepat sekali. Fakta yang ia boleh pulih tu sangat menarik. Macam mana agaknya komuniti bakteria ni boleh jadi liat dan pulih dengan cepat? Apa rahsianya? Ada beberapa faktor utama lah.
Pertama, dan yang paling penting, kedua-dua racun ni sebenarnya tak kekal lama dalam tanah kita. Oh ya, Kajian-kajian lain di Malaysia dah tunjukkan sisa glufosinate amonium hilang dalam masa lebih kurang 15 hari je. Metal sulfurum metil pula dalam 14 hari. 2 minggu sahaja. Cepatnya. Saya ingatkan berbulan-bulan dia duduk dalam tanah. Betul. Inilah kelebihan iklim tropika kita. Panas dan lembap. Ia macam percepatkan proses penguraian tu. Macam relau biologi lah ya. Ya, analogi yang baik. Tambahan pula, molekul racun ni cenderung terikat kuat pada partikel liat di permukaan tanah. Jadi, ia tak mudah bergerak jauh ke bawah. Gangguannya terhad kat permukaan je. Okey. Jadi faktor pertama ialah penguraian yang pantas. Apa lagi? Faktor kedua ialah satu konsep yang sangat menarik dipanggil lewah fungsi. Atau dalam bahasa Inggeris, functional redundancy. Bunyi macam teknikal sikit tu. Boleh jelaskan tak? Boleh. Bayangkan dalam satu syarikat, ada 10 orang accountant, tugas mereka semua sama. Kalau seorang jatuh sakit, adakah kerja syarikat akan terhenti? Tentu tak. 9 orang lagi masih ada untuk buat kerja yang sama kan? Tepat sekali. Macam itulah dalam tanah yang sihat. Ada beribu-ribu spesies bakteria dan banyak kumpulan berbeza yang boleh buat fungsi yang sama. Contohnya? Contohnya kitaran nitrogen. Ada banyak jenis bakteria yang pandai buat kerja tu. Kalau satu jenis terjejas sebab racun, jenis lain yang lebih tahan akan cepat-cepat ambil alih tugasnya. Jadi fungsi penting macam kitaran nutrien tu tak terganggulah. Betul. Sistem tu terus berjalan. Kesihatan ekosistem tanah secara keseluruhan terpelihara. Analogi yang sangat jelas. Jadi selagi kita ada kepelbagaian pekerja dalam tanah, sistem tu akan terus stabil. Baik, kita tahu komuniti ni berdaya tahan. Tapi adakah ia sekadar bertahan je? Atau ada tindak balas yang lebih aktif? Maksud saya, ada pemenang dan yang kalah tak dalam kalangan bakteria ni lepas kena sembuh racun? Soalan yang sangat bagus. Dan ia membawa kita kepada salah satu penemuan paling menarik dalam kajian ni. Ya, Komuniti bakteria ni bukan sekadar bertahan, ia menyesuaikan diri. Contohnya, dalam plot glufosinate amonium, analisis rangkaian interaksi antara bakteria tu menunjukkan sesuatu yang tak dijangka. apa dia? Rangkaian tu jadi lebih kuat dan lebih kompleks lepas semburan. Lebih kuat dan kompleks. Itu macam berlawanan dengan apa yang saya sangka. Saya ingatkan bahan kimia akan melemahkan sistem. Secara logiknya, ya. Tapi kajian ni tunjuk sebaliknya. Ia seolah-olah komuniti bakteria tu berpadu tenaga bila hadapi tekanan. Macam satu kampung jadi lebih bersatu bila ada cabaran lah ya. Betul. Kerjasama antara spesies jadi lebih erat. Mungkin untuk sama-sama proses sebatian asing tu. Dan dalam proses perpaduan ni, ada tak kumpulan tertentu yang lebih menonjol, yang jadi wira? Ada. Penyelidik kesan ada peningkatan ketara bagi satu kumpulan bakteria, nama dia Letacibacchirota. Letacibacchirota? Ya, terutamanya di kawasan yang disembuh racun. Bakteria ni tak banyak jumpa pun kat kawasan kawalan. Apa yang istimewa sangat dengan kumpulan ni? Penyelidik percaya kumpulan bakteria ni ada keupayaan untuk menguraikan atau memakan sebatian kimia macam racun herba. Memakan racun. Maksudnya guna racun tu sebagai sumber makanan. Kemungkinan besar begitu. Reaktor mungkin guna karbon dalam racun tu sebagai sumber tenaga. Jadi, dalam tanah kita ni, mungkin dah ada wira-wira kecil yang bukan saja tahan racun, malah tolong bersihkan persekitaran. Tepat sekali. Mereka ni kru pembersihan semula jadi dalam ladang kita. Mereka bantu lindungi hidupan lain yang lebih sensitif. Ini penemuan yang hebat. Baik, jadi kita dah tahu racun ni tak begitu memudaratkan pada keadaan yang betul dan tanah kita ni ada mekanisme pertahanan sendiri. Tapi saya rasa ada satu lagi penemuan dalam kajian ni yang mungkin lebih penting daripada perbincangan pasal jenama racun tu sendiri kan? Ya, dan pada pandangan saya, inilah mesej paling praktikal untuk dibawa pulang hari ini. Apa dia? Kajian ni dapati, perbezaan dalam komuniti bakteria antara plot-plot kajian tu lebih dipengaruhi oleh keadaan asas tanah itu sendiri berbanding oleh semburan racun. Boleh huraikan sikit? Apa maksudnya tu? Maksudnya macam ni. Selama ni kita mungkin terlalu fokus pada jenama racun A lawan jenama B. Kita risau racun ni lagi teruk ke, yang itu lagi baik ke. Betul-betul. Kajian ni seolah-olah cakap,
anda mungkin tengok masalah yang salah. Isu sebenarnya yang tentukan kesihatan mikrob tanah bukanlah racun yang kita sembuh. Tapi keadaan kanvas asal tanah itu sendiri. Tepat sekali, kesihatan asas tanah anda sebelum anda sembuh apa-apa pun. Jadi, apakah keadaan asas yang paling penting yang dikesan dalam kajian ni? Kajian ni kenal pasti 3 pemacu utama. pH tanah, jumlah kandungan nitrogen dan peratusan bahan organik. Okey. Ladang yang ada pH yang baik, nitrogen cukup dan bahan organik tinggi, secara semula jadinya akan ada komuniti mikrob yang lebih sihat dan lebih berdaya tahan. Tak kira apa pun tekanan, termasuklah semburan racun. Okey, pH. Ramai pekebun tahu ia penting. Julat optimum untuk sawit sekitar 4.0 hingga 5.5 kan? Kenapa nombor ni begitu magis untuk pokok sawit? Begini, pH ni ukuran keasidan. Dalam julat 4.0 hingga 5.5 tu, nutrien-nutrien penting macam nitrogen, fosforus, kalium, semuanya dalam bentuk yang paling mudah diserap oleh akar. Oh, jadi pokok senang makan lah. Ya, kalau tanah terlalu berasid, contohnya pH bawah 4.0, nutrien ni semua akan terkunci. Anda tabur baja mahal macam mana pun, pokok tak dapat ambil. Membazir je. Jadi mesej praktikalnya di sini ialah sebelum belanja lebih untuk jenama racun yang kononnya lebih selamat, Mungkin lebih berbaloi belanja sikit duit untuk buat ujian pH tanah dan betulkan kalau perlu. sangat betul. Tindakan macam tabur kapur GML kalau tanah terlalu berasid akan bagi pulangan yang jauh lebih besar. Betul tu. Sama juga dengan bahan organik. Amalan macam pulangkan pelepah yang dicantas ke ladang tu, ia akan bina rumah dan bagi makanan pada mikrob ni. Jadikan mereka lebih kuat. Ini satu anjakan pemikiran yang penting. Kita kena berhenti salahkan racun semata-mata dan mula ambil tanggungjawab pada kesihatan asas tanah kita sendiri. Tepat sekali. Jaga asas ni dan tanah anda akan jaga pokok sawit anda. Kajian ni pun dapati bakteria baik yang kita dah kenal macam Bacillus dan Bradyrhizobium pun tak terjejas. Itu berita yang sangat baik. Maksudnya pekerja-pekerja utama kita selamat kalau kita amalkan cara yang betul. Baik, nampaknya kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Sebagai rumusan untuk semua pekebun yang mendengar, pertama, kajian tempatan di Pahang ni bagi kita kelegaan. Ia sahkan yang penggunaan glufosinat amonium dan methylsulfuron metal pada kadar yang disyorkan tak bagi kesan buruk yang besar dan berkekalan. Ya, tanah kita ada daya tahan yang mengagumkan. Betul? Dan kedua, yang ni paling penting untuk diingat. Kesihatan tanah anda lebih ditentukan oleh pengurusan asas macam pH dan bahan organik. Jangan terlalu taksub dengan jenama racun. Laburkan masa dan tenaga untuk pastikan asas ladang kita kukuh. Jaga tanah dan tanah akan jaga anda. Sebagai pemikiran akhir untuk anda renungkan, kajian ini dah dedahkan kewujudan wira tak didendang seperti bakteria Lactobacillus rowita yang mungkin boleh urai racun. Ini buka satu persoalan menarik untuk masa depan. Mungkinkah satu hari nanti, kita bukan saja sembur racun untuk bunuh rumpai, tapi kita juga boleh tambah probiotik tanah? Kultur mikrob bermanfaat? Ya, untuk bantu bersihkan dan pulihkan kesihatan ladang kita dengan lebih pantas. Fikir-fikirkanlah. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.